Assalamualaikum, saya Rashid daripada tim TVPSS Semangat Juara. Hari ini saya berada di trek kejohanan mentadisa peringkat sekolah. Saya akan mewawancara peserta-peserta yang terlibat. Saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya ini Johan, acara larian mentadisa bagi bawah kategori 15 tahun untuk 2026. Baiklah, saudara Haziq, bolehkah saudara kongsikan sedikit tips sebelum memulakan acara larian mentadisa ini? Tips saya adalah saya melakukan senam ringan-ringan seperti dengan kaki, pinggang. Okay, terima kasih. Soalan terakhir saudara, bolehkah saudara kongsikan apakah sasaran saudara untuk tahun hadapan iaitu L18 bagi acara larian mentadisa ini? Sasaran saya untuk tahun hadapan ialah untuk mendapatkan Johan lagi. Okay, terima kasih. Itu saja. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia sebagai wartawan TVPSS Semangat Juara. Pada hari ini saya bersama Nur Zuhairah binti Muhammad Nasir Yusof yang merupakan pelajar tingkatan 4 daripada Rumah Kuning. Jadi pada hari ini saya ingin bertemu bual berkaitan kejohanan mentadisa yang diadakan pada hari ini. Jadi soalan yang pertama, apakah perasaan anda untuk kejohanan mentadisa pada hari ini? Saya rasa sangat teruja bila saya dapat tengok semangat-semangat yang berkumpul antara mereka ni. Okey, baik. Soalan seterusnya, pada pandangan anda, siapakah yang memperoleh gelaran juara pada tahun ini? Of course lah, Utama Ibnu Zaid. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashid Iskandar selaku wartawan SMKS ingin bertanyakan saudara kita iaitu juara bagi acara kejohanan mentadisa peringkat sekolah. Baik saudara, boleh saudara perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Ahmad Rifi. Okey, sedap namanya, alhamdulillah. Okey, baik. Saudara, apakah perasaan saudara selepas memenangi acara ini? Saya rasa sangat gembira sebab dapat menjuarai kejohanan mentadisa sekolah ini. Wah, alhamdulillah. Ini semua asal usaha dan tawakal ya. Baik, adakah saudara melepasi target dan mencapai atau melepasi target tersebut? Saya target nombor 2. Alhamdulillah dah dapat 1. Terima kasih juga dekat rakan-rakan saya yang menyokong saya. Oh, wish, memang melepasi ya, betul-betul. Baik. Untuk apakah kata-kata semangat dan harapan saudara untuk para-para yang lain ni untuk tahun depan ke akan datang nanti? Semangat tu kena ada lah. Semangat tu kena ada. Longkar-longkar juga. Medal kena ada. Okey, baik, semangat yang penting sama dengan kita punya slogan semangat juara. Baik, itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramah belajar tingkatan 2. Nama saya Najla. Oh Najla, apa perasaan awak mentadisa tadi? Saya rasa sangat happy. Walaupun penat, tapi saya dapat jogging, saya dapat lari, saya dapat. Soalan kedua pula bangga ke sekolah buat mentadisa ni? Saya rasa dia sangat wajar dan sangat patut untuk kita adakan mentadisa setiap tahun. Sebab dia dapat menjalinkan hubungan antara kita dan kawan-kawan. Dia dapat melihat gambaran kita dan kita dapat jalan keluar sekolah, kita dapat lari dan mengelakkan bakat-bakat yang terpendam. Terima kasih. Assalamualaikum, kembali bersama saya. Kini saya berada bersama naib Johan bagi acara ini. Baik, sebelum memulakan wawancara, bolehkah saudara perkenalkan diri dahulu? Nama saya Ahmad Aiman bin Ahmad Khairul Anwar Rahimi. Okey. Baik, apakah cabaran yang paling sukar saudara hadapi untuk mendapatkan nombor 2 ini? Bagi saya kan, cabaran saya terima adalah trek tahun ni dia lebih panjang daripada tahun lepas. Mungkin tahun lepas 5 kilometer kan. Tapi tahun ni 6.8. Jadi susahlah untuk saya mengkonsistenkan stamina saya. Okey, baik. Jadi apakah tips-tips saudara untuk menambahkan kapasiti stamina saudara? Antara tips saya untuk menambah kapasiti saya adalah
pertama kita perlu usaha. Usaha tu janganlah usaha macam usaha hari ni kau usaha, esok dah tak usaha. Usaha tu mesti konsisten. Lepas tu kita perlulah doa kepada Allah kan. Kalau kita nak menang tu usaha memang kena ada, tapi doa tu penting. Okey, Alhamdulillah. Baiklah, semoga-moga kita semua akan juga mendapat merasa seperti saudara kita ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita bersama pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Perosak Agama Sedamai. Hari ini kita nak interview apa pengalaman dia sepanjang dapat memerintah desa dekat sekolah ni. Hai, nama awak siapa? Putri Nurisa. Dalam memerintah desa ni, apa yang paling awak suka dan mana sangat dekat pengalaman ni? Saya rasa gembira sebab dapat menamatkan memerintah desa di sekolah menengah. Gembira sebab dapat air sedap. Terima kasih. Kita sekolah belajar mengira. Sekian daripada kami, TV PSS Semangat Juara.